Kak. Lagi mana tu? Oh, saya nak lepak kafe. Oh, tak nak cuba kita orang punya sambal hijau ke? Baru je masak ni. Wah, boleh lah. Nak cuba set paling mahal ada ke? Set paling mahal, set D boleh? Oh, okey. Okey, set D Set D satu. Ayam sambal hijau, set D satu. Boleh? Ya. Boleh? Okey, ni nasi dan dia punya timun. Okey. Terusnya yang ni tempe. Akak makan tempe kan? Suka, favourite. Dan yang ni tahu. Terusnya yang ni kubis goreng. Akak masih suka kan kubis goreng kan? Saya ni. Suka kan? Suka. Ni akak tahu tak apa dia? Yang ni apa ya? Inilah pedal. Oh, okey. Untuk ayam ni kita bagi bahagian peha. Akak makan peha kan? Memang favourite lah. Last kali set D ni special dia yang paling mahal. Dia ada telur goreng, telur mata. Okey tak? Okey. Last kali dia punya sambal hijau. Yang ni pedas tak? Yang ni tak pedas mana pun. Darjah 1 je pedas dia. Okeylah. Akak nak kicap Saya nak kicap. Sekejap ni kicap kak Boleh saya letak atas ni Boleh. Okey, nanti datang lagi. Kita tutup pukul 3 pagi. Boleh more, nak sahur pun boleh. Okey. Terima kasih. Terima kasih.